والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الشيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح، نويت كما نوى المؤلف. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat bersama sama-sama kita sembahyang maghrib saat ini, dan seterusnya sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu dalam menyambung pembacaan kitab kita, kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Jadi tuan-tuan, rasanya 3 minggu kita tertangguh pengajian ini atas sebab-sebab yang tertentulah, dan antara sebab utamanya kerana hamba sendiri hamba sendirinya ada sedikit urusan dan tidak dapat hadir pada minggu lepas. Tak mari rasanya, minggu lepas ada kerja, minggu sebelum ni rasa ada program, dan minggu sebelum tu pun rasa jadi 3 minggu lebih. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk ke hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 yang diberi tajuk oleh penterjemah perbuatan-perbuatan yang merupakan sedekah. Kalau hadis kita yang ke-25, Al-Imam An-Nawawi mari satu hadis di mana orang miskin mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iri hati ataupun rasa sedih melihat keadaan orang kaya yang boleh bersedekah, yang boleh solat, yang boleh berpuasa, dan mereka boleh bersedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawasanya kamu pun boleh bersedekah, iaitu dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid dan sebagainya yang kita sebut dah dalam hadis yang lepas. Jadi pada malam ini kita akan masuk satu lagi hadis yang berkait dengan sedekah juga. Hadis yang berkait dengan sedekah juga. Dan di dalam hadis ini disebut bahawa betapa banyaknya jalan untuk kita bersedekah. Bukan hanya dengan duit sahaja. Dan kalaulah hadis ini diamalkan, kata ulama, kalaulah hadis ini diamalkan, maka manfaatnya akan dapat kepada orang yang mengamalkannya, dan juga orang-orang di sekeliling, dan juga umat Islam secara umum akan mendapat manfaat sekiranya kita beramal dengan hadis ini. Baik, kita baca dulu di muka surat 58 ni tuan-tuan. Qala al-musannif al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. Terjemahannya, erti hadis daripada Abu Hurairah, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah ni nama apa tuan-tuan? Abdul Rahman, dan ada yang kata namanya Abdullah. Namanya diperselisihkan oleh ulama. Jadi dia ni di antara sahabat beliau radhiyallahu taala anhu, antara sahabat yang lebih dikenali dengan kunyah, lebih dikenali dengan gelaran daripada nama dia yang sebenar. Nama yang sebenar ni orang tukar sebab nama Abu Hurairah itu lebih disebut-sebut oleh umat Islam sehingga ke hari ini. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Disebut dalam kitab Usulul Ghabah, disebut bahawasanya Sayyidina Abu Hurairah berkata, innakum taquluna inna Aba Hurairah yukthirul hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah kata, manusia, sesungguhnya kamu berkata bahawa Abu Hurairah ni banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa Sayyidina Abu Hurairah ni dia masuk Islam ni lambat. Masuk Islam ni kedia. Tapi dia banyak meriwayatkan hadis. Maka mungkin adalah orang yang kata, bagaimana Abu Hurairah boleh meriwayatkan hadis yang banyak sedangkan dia masuk Islam lambat. Jadi benda ni disebut sejak zaman dahulu lagi. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, antara jawapan ada dalam sebut faktor-faktor yang lain, tapi malam ni boleh bawa satu kata-kata daripada Sayyidina Abu Hurairah sendiri. Dia kata, wallahil maw'id kuntu rajulan miskinan akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Demi Allah, sesungguhnya aku ni lelaki yang miskin, yang mana aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi perut aku. Maknanya aku berkhidmat pada Rasulullah setiap masa. Wa kana al-muhajirun yushghiluhum as-safaq. As-safqu, orang muhajir, orang Mekah, orang muhajirin sibuk dengan perniagaan bil aswaq, di pasar. Wa kanatil ansar yushghiluhum al-qiyam ala amwalihim. Adapun orang-orang Ansar sibuk dengan tanaman mereka. Adapun aku tak ada harta, tak ada harta, nego pun tak, nanai pun tak. Maka aku sentiasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga satu hari Rasulullah pernah berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yabsutu thawbahu falan yansi syai'an sami'ahu minni. Kata Rasulullah, siapa yang membentangkan pakaiannya, kainnya, nescaya dia tidak akan lupa apa yang aku sampaikan. Betul kain. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, fabasattu thawbi hatta qada hadithahu. Maka aku hamparkan pakaian aku ataupun kain aku sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bercakap ataupun menyampaikan hadisnya. Thumma dhamamtuhu ilayya. Kemudian aku ambil kain itu dan aku rapatkan dia pada dada aku. Fama nasitu syai'an sami'tuhu ba'd. Lepas tu semua benda yang disampaikan oleh Rasulullah aku ingat lagi. Jadi tuan-tuan, ini keistimewaan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam satu lagi riwayat disebut bahawa Sayyidina Abu Hurairah ni pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku minta denganmu ilmu yang tidak lupa. Ilmu yang mana bila aku dengar terlupa. Jadi ini keistimewaan mereka, dan ini pun salah satu faktor kenapa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia masuk Islam lambat dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan sebagainya.
Baik, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap ruas anggota manusia itu ada sedekahnya. Dia terjemah pada setiap ruas. Dalam hadis tersebut, kullu sulama minan nas. Sulama ni disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Mubin. Sulama ni dia kata tulang yang paling kecil yang ada pada unta. As-sulama fil asl ismun li asghar ma fil ba'ir min al-'idham. Disebut dalam kitab dia. Sulama ni sebenarnya asalnya digunakan untuk tulang yang paling kecil yang ada pada unta. Disebut kalimah ini dengan makna sendi ataupun tulang. Sendi ataupun tulang. Maka dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, setiap ruah anggota, maknanya setiap tulang, setiap sendi yang ada pada manusia itu ada sedekahnya. Berarti ada tuntutan sedekah di setiap sendi. Kenapa disebut sendi? Nak menggambarkan sekecil-kecil nikmat. Dah. Kalau kata mata pun nikmat besar lagi. Organ kita kata, organ lagi besar. Pendengaran, telinga lagi besar. Otak lagi besar. Jantung lagi besar. Hak ni hak kecil. Hak kecil. Setiap sendi yang ada pada tubuh manusia itu dituntut untuk bersedekah. Ada berapa sendi tu dalam badan manusia? Macam kira sebentar. Macam kira. Tangan saja ni pun tak terkira. Payah nak kira banyak. Giok-giok ni sendi tu lah takut. Maka ulama sebut, ambil daripada hadis Nabi juga, ada 360. Ada yang kata dengan jumlah yang lain. Doayaknya banyak sendi itu. Maka setiap sendi itu pernah tak kita bayar? Pernah tak kita bayar tak? Macam kita kedai mana hari ni, ataupun pergi perkhidmatan yang mana yang tidak perlu bayar hari ni? Macam ni, bagaimana? Pergi hospital, kau pergi mana-mana, kau mana-mana tempat pun tidak ada diberi secara percuma. Mesti ada bayaran. Tapi kita ni Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita setiap sendi dan kita tak pernah bayar. Seng tak dibayar. Maka kata Rasulullah, setiap sendi itu ada sedekahnya. Bukan berhenti setakat itu saja, kata Rasulullah, pada setiap hari yang terbit padanya matahari, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Pada setiap hari yang terbit padanya matahari. Hari gapo yang matahari tak terbit? Siapa je? Tak ada kalau matahari tak terbit hari tu letih kita. Jadi tak ada. Maknanya setiap hari matahari itu terbit. Maknanya setiap hari dituntut benda itu. Dan ini kata ulama menunjukkan kepada kita nikmat sendi yang ada pada badan kita ini adalah satu nikmat yang berterusan. Setiap hari kita dapat secara percuma. Cubalah katakan ia ditarik satu hari. Katakanlah nikmat sendi kecil lah. Biar jari kecil ni tak boleh nak gerak sah. Ni boleh gerak ni sah tak boleh nak gerak. Nak pergi gelas payah dah. Nak pergi gelas, nak bawa kereta, nak bawa motor payah dah. Satu jari baru dah. Jadi benda ini setiap hari terbit matahari, celak mata pun semua badan boleh gerak, boleh jalan, boleh berapa. Pernah tak kita fikir benda tu? Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita selain daripada setiap sendi yang halus itu nikmat Allah, bukan ingat satu lagi nikmatnya ialah dikurniakan ataupun diberikan kepada kamu benda-benda itu, nikmat-nikmat itu setiap hari matahari terbit. Celak mata pagi, benda ini ada pada badan, ada pada diri kamu. Maka kena fikirlah bagai lagu tu. Baik, maka dengan banyaknya sendi-sendi itu, dengan 360 sendi lah kata contoh. Bagaimana kita nak melunaskan sedekah itu? Kita kata Rasulullah SAW, setiap sendi ini menuntut sedekah. Maka bila kita kira banyak,
ada 300 lebih. Adakah sanggup untuk kita bersedekah setiap hari 300 lebih? Boleh tak? Susah, ha? Sangat susah. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara untuk melunaskan tuntutan sedekah ini. Dan ulama juga kata kalimah yang digunakan ialah sedekah. Ke atas kamu sedekah. Manusia itu ada sedekahnya. Dia sebut kalimah sadaqah. Maknanya benda itu memberi isyarat bahawa dia tidaklah wajib. Benda itu tidaklah wajib. Benda itu adalah seperti sedekah yang sunat. Maknanya alangkah baiknya sekiranya dia dapat ditunaikan dan dilaksanakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi kata ulama juga, sedekah itu kalimah sedekah yang digunakan oleh Rasulullah SAW menggambarkan rahmat Allah kepada kita, seolah-olah kita ni tidaklah kata berdosa kalau tak buat pun. Tidaklah berdosa sebab dia adalah sedekah. Maknanya dia bukannya kewajipan yang mesti. Tapi selaku seorang hamba, mestilah kita nak buat. Mestilah kita nak menunaikan tuntutan-tuntutan itu. Ada juga ulama dia bahas lagu ni. Hadis ini menyebut begini, menyuruh kita supaya bersyukur. Dan syukur ini sebenarnya ialah hak Allah. Maksudnya hak Allah ni kewajipan ke atas kita untuk bersyukur terhadap setiap nikmat yang Allah beri. Apa makna syukur? Makna syukur ialah kita menukarkan nikmat yang kita terima itu kepada ibadat pada Allah. Semua nikmat yang Allah beri pada kita tukarkan menjadi ibadat. Allah bagi mata, kita guna mata untuk ibadat. Allah bagi telinga, kita guna telinga untuk ibadat. Allah bagi tulang bagi gerakan, kita gunakan untuk ibadat. Maka di sana ada syukur yang wajib. Ada bahagi ni, syukur yang wajib. Maknanya apa dia? Maknanya kita laksanakan semua perintah Allah yang wajib. Seperti sembahyang 5 kali sehari, wajib. Itu selain daripada kita menunaikan perintah Allah, kita juga menunaikan hak Allah untuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah bagi. Badan tubuh yang boleh berdiri, boleh rokok, boleh sujud, boleh iktidal, maka kita gerakkan dia untuk ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang bentuknya wajib dan ada syukur yang bentuknya sebagai tambahan lagi yang bentuk seperti sunat. Jadi sunat ni sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Guys, itu sedekah. Maka disebut cara yang pertama untuk kita tunaikan tuntutan sedekah itu, engkau berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Engkau berbuat adil di antara dua orang itu sedekah. Maksudnya apa? Sekiranya kamu melihat dua orang baloh, dua orang sesama Islam ini bergaduh, berbalah, maka mendamaikan perbalahan itu adalah salah satu tuntutan. Ataupun kamu melunaskan sedekah yang Allah kurniakan kepada. Jadi kita bila tengok orang balah, kita jangan perangat. Jangan kita memanaskan lagi keadaan. Dalam Al-Quran disebut, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikan di antara saudara-saudara kamu. Kita ni di dalam bab mendamaikan orang berbalah ni, hatta berbohong sekalipun tak apa. Sehingga kita berbohong. Lagu mana? Kata Rasulullah SAW kata, laisal kazzab alladhi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan aw yanmi khairan. Tidaklah dipanggil orang yang berbohong, orang yang mendamaikan di antara dua pihak yang berbalah. Tak apa menipu. Contoh kita ayat Somadah. Dengan B balah, maka kita pergi kepada, kita sebagai orang tengah ni, kita pergi ayat kepada si A. Wahai A, B makan nasi tak lalu, tidur tak lena,
Sebab apa? Sebab dia teringat kamu. Sebab dia teringat menyesalnya lah, balas kamu. Dia tengok ayat tu, sedih. Padahal tak ada dek pun, kami ni makan lalu, satu. Pergi pula ke B. Pergi ke B, kita ayat ke B. B, ni kak, nyesal lah. Dia kat salah kecek kamu ni. Bawa-bawa. Padahal tak ada nyesal apa pun. Jadi dua ni, bila jumpa, dia pun jadi lain. Sebab apa? Puncanya kita menipu ni. Kita yang menipu. Tapi menipu dalam bab itu tak apa. Tidak apa, tujuannya adalah untuk mendamaikan dua orang yang berbala. Ada seorang guru Habib Umar dia cerita. Dia kata ada seorang general. Ada seorang general ni dia ada askar yang sangat besar. Tahulah Allah dalam cerita ni cerita sungguh ataupun cerita untuk menggambarkan bagaimana cara untuk mendamaikan orang yang berbala. Jadi dia ada askar ni, beribu lah askar. Jadi di kalangan askar-askar ini ada ketua-ketua. Jadi ada dua ketua ni baluh. Ketua hak ni dengan ketua ni baluh. Lagu mana nak buat nak sebaik. Maka dia pun beri arahan. Dia general kan, dia beri arahan. Dia kata gini, aku nak kamu bersihkan bilik ini. Dewan macam dewan dalam. Bukan di camp askar dia kali. Bersihkan cermin ni. Ada satu cermin yang besar tu. Start bucu ni. Hak ni start bucu ni. Membersihkan sampai cuci. Mungkin tak? Maka ketua ni pun yang bagi arah. Dia buat lah. Hak duduk alik sunnah. Buat. Mula-mula start daripada ujung. Kau lama, kau rapat. 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 Akhirnya, dua kerja sekali. Bertemu dua ni. Dua kerja sekali. Bila dua kerja sekali, selesai masalah, terbalik. Kadang-kadang balas ni buat apa? Balas ni sebab dijauhkan. Kita dijauhkan. Kita ni orang berselisih tu, patut ni duk main perangai. Kau jauh. Ya betulnya itulah kita merapatkan orang yang berbalas itu. Kita dah rapat. Tak ada satu. Boleh-boleh ada. Jadi kita mendamaikan orang yang berbalas itu adalah sedekah. Kemudian engkau menolong seseorang lelaki yang hendak naik kenderaannya dengan mengangkatnya naik ke atasnya. Tolong orang naik kenderaan. Ni banyaklah contoh. Bukan kata naik kenderaan saja, dia umum. Dia umum. Apa saja bentuk pertolongan. Orang minta tolong lagu mana, kita tolong, maka dapat pahala sedekah. Atau engkau menolong angkat barang-barangnya ke atasnya juga adalah sedekah. Orang ni bawa barang banyak, nak naik atas lori. Bawa barang banyak, nak naik atas kereta, pergi beli mana, pasar tani ke apa, banyaklah barang. Tak ada hal, biar kawan tolong. Kita pergi akak barang-barang di buah atas kereta dia. Tolong akak. Maka tolong akak itu adalah sedekah. Itu adalah salah satu cara untuk kita melunaskan tuntutan sedekah yang ada pada sendi-sendi badan kita. Sebab tu dia kata, ulama sebut bahawasanya hadis ini kalau diamalkan, orang yang mengamalkan hadis ini akan mendapat manfaat, orang yang ada di sekeliling dia pun akan dapat manfaat. Sebab apa? Sebab dia jadi suka tolong orang. Bila suka tolong orang yang ada dekat dengan dia jadi ingat belakang. Sebab ada orang yang suka menolong. Ada orang yang suka menolong yang ada di kalangan mereka menyebabkan kerja mereka jadi senang. Begitu. Itu kata ulama dalam hadis ini. Atau engkau menolong angkat barang-barang ke atasnya juga adalah sedekah. Dan percakapan yang baik itu adalah sedekah. Kamu bercakap benda yang baik. Apa percakapan yang baik? Kata ulama, apa sahaja kata-kata yang menggembirakan. Kata-kata yang boleh menenangkan hati orang. Boleh boleh memberi nasihat ataupun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selain pada boleh pahala, maka itu adalah sedekah. Itu melunaskan sedekah. Dan juga jawab salam. Jawab salam pun dikira sebagai kata-kata yang baik. Percakapan yang baik ataupun doa. Doa ni. Doa kita duduk saja kita bilang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Contoh. Itu pun kata-kata yang baik. Kita doakan kebaikan. Ataupun kita doa kebaikan pada tak kira mana orang tu. Kita sebut nama Allahumma firli. Allahumma firli. Siapa-siapa nama. Ya Allah, ampunkan dosa nama dia ni. Ya Allah, berilah pertolongan kepada nama. Kita sebut nama. Itu pun dikira sebagai sedekah. Apatah lagi kalau kita doa Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Tolonglah orang-orang yang berada di Palestin, orang Islam di Palestin, fi Gaza dan sebagainya. Itu semua adalah sedekah. Kata-kata itu adalah sedekah. Baik, qala, dan dengan setiap langkah engkau berjalan, dengan setiap langkah engkau berjalan pergi sembahyang, itu adalah sedekah. Kita mari mayat saat ni kan. Jalan daripada rumah sampailah ke balasah ni, madrasah ini, ataupun kita pergi ke mana-mana masjid, itu adalah sedekah. Sedekah tu setiap langkah tu kan. Kalau 10 langkah, 10. Kalau 100 langkah, 100. Sebab tu Rasulullah SAW wayak kepada Bani Salamah, Bani Salimah ke Salamah. Bani Salamah, apabila mereka ni nak berpindah, orang zaman dulu nak mari semaya. Sebelum nak ayat cerita Bani Salamah ni, ayat kepada tuan-tuan, kita ni tak. Bila Rasulullah SAW kata setiap langkah itu sedekah, setiap langkah untuk pergi semaya itu sedekah, berarti orang semaya di rumah tak ada lah kelebihan ni. Orang yang semaya di rumah tu tidak ada kelebihan ini. Pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW, semua para sahabat pergi semaya masjid belakang. Tak ada semaya rumah. Tidak ada semaya rumah. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah semaya rumah, semaya wajib. Tak ada semaya di rumah. Jadi, kata para sahabat, kami di kalangan kami, walaupun dipapah, walaupun diangkat, walaupun di ini, pun mari semaya berjemaah. Maka adalah di sana, di kalangan sahabat Nabi ini, satu family nak berpindah. Sebab umur dia jauh daripada masjid Madinah, maka dia pun nak duduk dekat. Dipanggil family Salamah, Bani Salamah. Bila benda ini diketahui oleh Rasulullah SAW, Rasulullah panggil. Rasulullah pun tanya, dengar cerita, kata nak pindah, mari duduk dekat masjid. Dia kata, ya, mudah sikit nak mari semaya. Maka kata Rasulullah, diyarakum, wahai Bani Salamah, duduk di kampung kamu, duduk jauh tak apa. Tuktabu atharukum, mu duduk jauh, nescaya setiap langkah ditulis. Setiap langkah ditulis. Ada di kalangan salaf, disebut oleh ulama, ada di kalangan salaf yang sengaja mengecilkan langkah untuk ke masjid. Yang kita jatuh sekali kan, kadang-kadang luah kan, dia jatuh bok. Tapi bila nak mari masjid, dia kecil langkah. Bila orang tanya, apa yang dapat jalan seluruh, jalan sikit. Dia jawab, untuk memperbanyakkan langkah. Sebab setiap langkah itu dikira. Lepas tu tak sempat mari masjid lagi kau. Tak sempat nak semaya di rumah juga. Kena semaya masjid lah. Mari semaya masjid. Sebab sangat banyak kelebihan. Dan dengan setiap langkah engkau berjalan pergi sembahyang, itu adalah sedekah. Baik. Dan apa lagi? Dan engkau membuang perkara bahaya dari jalan adalah juga sedekah. Membuang benda yang bahaya adalah sedekah. Kita jumpa apa? Kita jumpa paku, kita jumpa kayu, kita jumpa apa sahaja benda azab. Setengah ulama dia kata, wa tumitul adha ni segala benda yang mengganggu. Kadang-kadang sapuh pun mengganggu, sakit mata kita tengok. Maka sapuh pun, kalau kita buat sapuh yang ada di jalan yang menyerabutkan mata orang-orang ni, maka itu pun dikira sebagai sedekah. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW sebut, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini ada banyak cabang. Ada 70 lebih cabang. Tak tahulah jumlah yang tepat itu tidak disebut berapa, tapi ada bercabang-cabang. Yang paling tinggi cabang iman, a'laha syahadatu an la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi sekali ialah
mengucap kalimah syahadah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan hak paling rendah sekali ialah kita membuang benda yang menyakiti di jalan. Hak tinggi sekali syahadah, iman ni tinggi sekali syahadah. Hak rendah sekali ialah buai sapoh di jalan. Maka setiap kali kita buai sapoh ni, kata ulama, kita buai sapoh ataupun kita buai benda-benda yang berbahaya di jalan ni, maka kita disunatkan untuk sebut kalimah tauhid, la ilaha illallah. Masa kita buai tu, kita sebut wa tusannu kalimatut tauhid inda imaratihi. Sunat untuk kita menyebut kalimah tauhid pada waktu kita membuang benda itu, li yajma' baina 'ala al-iman wa adna, supaya kita boleh himpunkan di antara setinggi-tinggi iman dengan serendah-rendah iman. Dalam satu perbuatan, iaitu kita buat benda-benda yang menyakiti di jalan, maka di samping kita buat saja tu, kita kata la ilaha illallah, ataupun kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dengan cara itu kita menggabungkan kedua-duanya sekali, cabang iman yang paling tinggi dan cabang iman yang paling rendah. Itu kata ulama. Baik. Juga adalah sedekah. Baik, dan sebut lagi dalam satu riwayat yang lain. Riwayat tu dulu pun riwayat panjang lagi masa. Okay. Kata ulama, sebelum aku sebut dalam satu riwayat yang lain, ada ulama yang kata semua amalan ini, daripada kita mendamaikan orang yang berbala, daripada kita menolong orang yang mengangkat barang dan sebagainya, itu semua amalan ini akan dikira sebagai sedekah apabila ia niat ikhlas kerana Allah. Kalau niat tidak ikhlas kerana Allah, maka benda itu tidak diterima. Sebab di dalam Al-Quran sebut, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah. Siapa yang melakukan semua benda itu untuk mencari keredaan Allah, maka itulah yang dikira. Hak lain, kalau niat bukan kerana Allah, maka dia jadi sia-sia. Itu. Jadi semua amalan yang kita buat ini kena ikhlas. Jadi satu lagi, dalam satu riwayat yang lain disebut bahawa semua tuntutan sedekah ini boleh dilunaskan. Dilunaskan maknanya boleh dibayar dengan 2 rakaat semaya duha. Jadi dalam hadis ini disebut bahawa setiap hari kita bangun pagi, maka setiap sendi menuntut sedekah. Maka setiap hari tuntutan sedekah ini boleh dilunaskan dengan kita tunaikan 2 rakaat semaya duha. Sebab itu kata ulama, orang yang semaya duha, badan dia akan sihat. Badannya akan sihat. Orang yang mengamalkan solat duha setiap hari ini, insya-Allah sendi-sendi tulang dia ni akan jadi sihat. Kerana dia menunaikan segala tuntutan sedekah yang ada pada sendi-sendi. Dan memang disebut sedekah ini boleh membuang penyakit. Sedekah ni boleh membuang bala dan penyakit. Maka kita nak beri sedekah tak ada. Caranya bagaimana? Caranya kita semaya duha. Dengan kita semaya duha, seolah-olah kita bayar belakang sedekah-sedekah. Kita beri belakang. Kita melunaskan semua. Maka kata ulama, dengan semaya 2 rakaat itu boleh menyihatkan tulang. Kenapa semaya duha sebagai ganti? Sebagai ganti sedekah. Kenapa semaya duha? Kata ulama juga, kerana semaya duha ini, bila kita solat, kita menggerakkan semua tulang-tulang kita. Sendi-sendi kita gerak kerana Allah. Kita rokok, kita sujud, kita i'tidal, kita duduk tahiyat, itu semua tu kita gerakkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara itu kita melunaskan sunat, dan kita melunaskan tuntutan sedekah itu. Dan satu lagi juga disebut oleh ulama, disebut dalam hadis ini, setiap hari matahari terbit.
Setiap hari matahari terbit. Kita sembahyang duha masa mana? Sembahyang duha waktu matahari, lepas matahari terbit. Lepas matahari 2 gala. 1 gala. Lepas syuruk. Lepas syuruk, maka selepas beberapa minit. Ini berselisih ada ulama. Ada kata 16 minit, ada kata 18 minit, ada kata kalau Kelantan Kelantan ni rasa 28 minit. 28 minit selepas terbit matahari. Subuh katalah pukul 5.40 lebih. Lepas tu terbit matahari pukul berapa? Rasa tak sampai pukul 7 lah ni. Kalau kita tengok situ tu terbit matahari pukul 7. Penal 55. Penal 55 terbit matahari lah. Jadi daripada waktu 55 tu tunggu dah lebih kurang 25 minit atau lebih. Maka di situ bermula kita boleh sembahyang Isyraq dan kita boleh sembahyang duha. Poinnya ialah sembahyang duha ini ditunaikan pada waktu terbit matahari. Sebagaimana yang disebut dalam hadis ini, setiap kali terbit matahari. Jadi terbit matahari kita start dengan sujud pada Allah. Maka kita tunaikan tuntutan sedekah yang ada pada Allah, pada tulang-tulang atau sendi-sendi itu. Kesimpulan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kesimpulan hadis, Islam menggalakkan umatnya bersedekah. Jadi daripada kefahaman hadis ini menunjukkan kepada kita bukan hanya tertakluk kepada amalan yang disebut dalam hadis ini. Apa sahaja amalan yang memberi manfaat pada orang, maka itu semuanya dikira sedekah. Disebut dalam satu riwayat lain, kullu ma'rufin sadaqah. Semua benda ma'ruf adalah sedekah. Jadi apa sahaja kebaikan yang kita buat pada orang dikira sebagai sedekah, walaupun bukan dengan duit. Yang kedua, Islam agama keadilan dan perdamaian. Cerita mendamaikan orang saja dah. Jadi kita ni jangan buat orang jadi balas rasih. Biar orang ni baik. Balas-balas ni kerja setan. Balas bermusuh-musuh, membenci itu semua kerja setan berlaku. Kerja kita orang Islam hamba Allah ni, kita jadikan orang yang balas tu baik. Yang ketiga, Islam menggalakkan umatnya tolong-menolong antara satu sama lain. Tak kira lah, sama ada tolong akak barang kau, tolong dia naikkan drag kau, tolong dia buat apa-apa urusan dia kau. Apa sahaja pertolongan itu adalah benda yang sangat dituntut. Nabi kita SAW ini seorang yang sangat terkenal menolong. Orang yang sangat banyak menolong. Sejak daripada remaja, sejak daripada kecil. Siapalah baginda SAW wafat, Rasulullah SAW ini sangat banyak menolong. Yang keempat, bercakap hendaklah perkara-perkara yang baik. Disebut wal kalimatut tayyibah, sedekah. Kecek benda yang baik, benda yang menggembirakan hati orang. Jangan kecek benda-benda yang menyakiti hati orang. Jangan mencaci, jangan memaki, jangan memfitnah, jangan mengumpat. Jangan berlaku. Cakap tu benda yang baik. Yang kelima, Islam menggalakkan umatnya rajin bekerja. Jadi dalam hadis ini kita melihat semua itu amalan-amalan yang dibuat itu dalam bentuk pekerjaan dan aktiviti. Dan aktiviti itu memberi manfaat pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Yang keenam, Islam sama-sama mementingkan amal ibadat dan urusan dunia. Jadi amal ibadat pun Islam mengambil berat. Urusan dunia pun, hubungan kita dengan manusia pun Islam mengambil berat. Yang ketujuh, setiap anggota manusia ada sedekahnya. Setiap anggota manusia ada sedekahnya. Yang ke-8, berkhidmat kepada masyarakat adalah mendatangkan pahala. Jadi kita ni manusia yang hidup bermasyarakat. Maka duduklah dalam masyarakat dan berilah manfaat kepada masyarakat. Jangan duduk saja di rumah. Betapa sendiri kan duduk sore. Jangan. Kita kena tengok orang di sekeliling. Dan kalau ada aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, lah ni kan, pecah suara macam tu. Pecah suara kau, gotong royong kau, bersih, apa sahaja benda-benda kemasyarakatan, maka kita libatkan diri. Satu lagi nota kaki yang ringkas, peringatan mengikut ahli sains. Bahawa tulang-tulang anggota manusia adalah berjumlah 240 tulang. Ni disebut mengikut kajian sains, 240 tulang. Ada yang mengatakan sebanyak 360. Kita sebut mula-mula hari. Ada yang kata 360. Jadi, sejumlah itulah anggota seorang manusia dapat menghasilkan sedekah untuk dirinya jika ia melakukan
kebaikan dalam hidupnya sehari-hari. Jadi kalau kita buat amalan-amalan ini, maka seolah-olah kita bersedekah sebanyak 320 sehari. Oh, banyak tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan bila mana kita mengaji hadis ni kan, bila mana kita mengaji hadis ni kan, tak tinggal semaya duha, insya-Allah. Tak tinggal semaya berjemaah. Tengok ada orang susah, tolong cepat-cepat. Tengok benda yang berbahaya, akak selalu. Sebab apa? Sebab kita tahu itu semua adalah sedekah yang mana akan beri manfaat pada diri kita dan juga pada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.